7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, rezeki yang kita dapat walaupun sikit tapi cukup. Malahan boleh berkongsi dengan orang lain. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Ketiga, apabila anak berjaya dalam bidang dia. Keempat, kita senang di tempat kerja dan menyenangkan orang lain. Orang lain pun senang dengan kita. Itu tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah untuk taat perintah Tuhan. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi. Ada je tetamu datang rumah. Dan yang ketujuh, doa kita senang dimakbulkan. Itu tanda keberkatan rezeki. Ingat, dunia ini adalah sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jangan kita kejar sangat. Yang paling penting, kejar kebahagiaan. Membahagiakan orang lain. Itu yang penting. Ingat, satu lagi dia katakan, kalau nak berjalan jauh, kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan satu lagi, ingat, hidup kita ni adalah antara birth and death. B dan C. Birth and death. B dan D. B dan D. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Di tengah-tengah antara B dan D ada C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Happy. Nak menyakitkan hati orang. Nak mengejarkan orang. Dengking orang. Tak habis-habis. Buat apa? Biarlah kita berbahagia dengan kehidupan kita.